Selamat datang ke video baru saya. Ini ialah baki semasa saya, $9,147. Hari ini kita akan menggunakan bot baru. Lihat, ini ialah Cortex Signal bot terbaru dengan Alien Intelligence yang sudah diaktifkan, jadi kita boleh mendapatkan Alien Signals. QXAI bot memberikan AI Signals dengan ketepatan tinggi dan anda boleh mula hanya dengan deposit $10. Di sini kita perlu paste Cortex ID kita, jadi saya akan paste ID saya dan klik unlock. Lihat, ini ialah bot tersebut dan sangat mudah untuk digunakan. Pertama sekali, pilih Trading Per terlebih dahulu. Sekarang saya akan pergi ke Cortex untuk mencari Trading Per yang bagus. Facebook nampak bagus, jadi saya juga memilih Facebook dalam bot. Saya pergi ke sini dan memilih Facebook. Mari kita lihat sama ada Facebook tersedia di sini. Ya, yang ini Meta. Meta ialah Facebook. Saya akan generate signal untuk 1 minit. Ia memberikan call signal, jadi ini ialah up signal. Kita akan place up trade selama 1 minit. Lihat, jumlah trade saya ialah $1,373, jadi saya akan place trade sekarang. Bagi saya itu sudah mencukupi. Sekarang saya merancang untuk place MTG trade. Tunggu sebentar, saya sedang melihat market dan menunggu posisi yang terbaik. Ya, MTG saya sudah berjaya di place. Dua trade pertama saya sekarang berada dalam posisi yang berisiko, jadi ada kemungkinan boleh kalah. Tetapi saya tetap tenang dan mengurus situasi dengan berhati-hati, dan sekarang MTG saya masih aktif. Candle ini sepatutnya naik, tetapi ia mengambil sedikit masa. Lihat, ia sedang naik dan bot memberikan saya signal yang tepat untuk Meta OTC. Kebarangkalian kemenangan ialah 95%. Guys, anda boleh mendapatkan link bot ini di description box atau comment box video saya. Ini ialah video yang sangat cepat guys. Jika anda mahukan bot ini, semak description atau comment box saya. Dan jika anda perlukan sebarang bantuan, tinggalkan komen. Dan lihat, baki semasa saya sekarang sudah menjadi $10,000, jadi saya mendapat profit menggunakan bot ini. Bot ini sangat mudah digunakan. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya untuk video update seterusnya tentang bot ini.